dapat bermain dengan pemain nasional. Ia adalah servis tekong kuda. Merejam. Saya berharap dia lebih cenderung dan lebih lagi mahir ataupun lebih lagi ke hadapan lah dalam sukan yang disuka ni. Harapan pakcik untuk anak memang mungkin saya nak anak saya berjaya dalam sepak takraw ni. Pasal memang dia memang minat tu permainan sepak takraw ni. Bila anak muda menonton sukan adalah anak muda itu akan terfikir bahawa kalau ikon sukan itu boleh melakukan, saya juga boleh cuba. Saya cintakan sukan sepak takraw ini. Memang saya nak lihat sepak takraw terus berkembang dan menjadi sukan nombor 1 di dalam Malaysia. Sekong DJ.